Ya Allah, azab, azab, ya Allah. Memandangkan aku punya bay tu penuh dengan kereta buruk aku tu. Jadi sekarang ni kita buat kat luar je lah. Pakai jack ini je lah. Jack apa ni? Jack buaya lah. Mula-mula kita jack lah dulu. Nut yang pertama. Dua. Tiga. Keempat. Yang last lah. Kan daun pisang ni, okey, dia menutup lah. Kita nak buka dia punya tensioner tu. Jadi kita kena buka lah klip dua ni. Baru kita selakkan sahaja. Mula-mula kita kena buat, okey, kita buka dululah beltingnya. Jadi ini dah longgarkan tensioner dia, kita keluarkan saja daripada tempat dia lah. Asal dia 5 PK tak boleh 4 PK lah. Jadi sekarang ni dia tinggal 3 PK saja, okey. 1 2 3. Tinggal 3 PK saja. Karena membandingkan yang baru ni amat beza lah Oh, beza. Apa-apa kita buka dulu tensionernya, dia menggunakan 13 skru dan juga 10 lah. Ya Allah, azab, azab, ya Allah. Hai. Satu skru 13 ni dia buat tangan aku sakit lah. Okey. Dan juga berminyak macam inilah. Jadi kat sini boleh nampak dia punya minyak meleleh-leleh lah. Apa punca beltingnya rosak macam inilah daripada minyak. Okey. Ini aku dah buka. Apa-apa nanti tengok video aku pasang pula Apa-apa cara gas lah.